lama sangat. Dan akhirnya berjaya. Berapa lama dik kita plan benda ni agak-agak? Lebih setahun ni. Aku rasa sangat lama tu. Aku rasa dah sangat lama sampai aku rasa naik segan dah. Sebab yang selalunya tak available tu aku kan. Okay dik. Macam biasa lah, macam podcast episod lepas. Tujuan aku buat podcast ni, aku nak orang tengok, orang faham pasal career path lah. Maksudnya kalau orang nak kerja macam kau, apa yang orang tu patut buat, kau dah ceritakan. So orang tu dah faham. Okay, contoh lah, kau nak masuk career kau, kena belajar macam ni. So untuk podcast ni, for the start lah, kita start dengan background study kau lah. Kalau kau nak start daripada sekolah rendah pun boleh, sekolah menengah pun boleh. So kita go step by step daripada situ lah. Okay, faham? Dia macam ni. Kita start daripada diploma lah Okay. Tak panjang sangat. So aku start diploma, aku ambil chemical engineering. Okay.